Wujud ke burung ababil? Burung ababil ni katanya satu spesies burung yang berada masa pemerintahan Abrahah. Masa mana tentera Abrahah datang ke Kaabah untuk menghancurkan Kaabah. Bawa dengan tentera-tentera bergajah. Tapi tiba-tiba datang burung ababil untuk menghancurkan mereka ni, di mana burung ini melemparkan bara api. Tapi sebenarnya bila kita tengok balik, tak ada pun spesies burung ababil tak wujud. Yang ada mungkinlah spesies burung tu ada. Cumanya perkataan ababil ni ialah perkataan Arab yang bermaksud kawanan atau kumpulan. Maknanya nak kata burung-burung banyak lah ketika tu. Tapi nak cerita di sini, ada ke spesies burung yang boleh pegang bara api tu dekat alam kehidupan? Mungkin tak ada, tapi ada beberapa jenis spesies burung yang ada kemampuan untuk menggunakan api untuk kehidupan mereka, untuk strategi pemburuan mereka. Okay, memperkenalkan kehidupan burung helang yang dipanggil sebagai firehawks ataupun burung helang api. Kebanyakan burung-burung ini dia berada di kawasan-kawasan utara daripada kawasan Australia. Dan praktis ni, walaupun saintis baru je dapat tahu pasal perkara ni, orang-orang asli dekat kawasan Australia dah tahu pun tentang tingkah laku burung yang buat kelakuan ini. Jadi terutamanya burung-burung black kite, whistling kite dengan brown falcon. Mereka ni ialah burung firehawks. So apa yang mereka buat? Dan kenapa mereka gunakan api? Mereka taklah macam manusia yang ada kemampuan untuk hentak-hentakkan batu untuk hidupkan api. Tapi mereka ada kemampuan untuk menggunakan api yang sedia terjadi daripada percikan kilat, daripada pembakaran hutan yang berlaku secara semula jadi. Apa yang mereka buat ialah mereka akan cari kayu api ataupun rumput yang terbakar. Mereka akan kutip menggunakan kaki mereka dan mereka akan angkat dan letakkan di kawasan lain untuk memulakan pembakaran hutan tu. Jadi bila pembakaran hutan terjadi, banyak binatang-binatang, terutamanya mamalia-mamalia kecil macam tupai dan sebagainya, akan lari bertempiaran daripada kebakaran ini. Dan burung ini sudah belajar untuk membaca corak pergerakan api dan diorang membaca pula tingkah laku binatang-binatang yang mungkin akan lari ini dan untuk menangkap mereka. Jadi ini sebenarnya satu tindakan yang sangat menarik dan sangat menunjukkan kepandaian burung. Macam mana dia boleh fikir untuk ambil api tu, letak dekat tempat lain dan dia tahu punca akibat. Dia tahu apabila diletakkan api akan marak, api akan mulakan pembakaran hutan dan akan ada binatang lari dan ketika itu aku boleh dapatkan makanan. Ini satu tingkah laku yang sangat bijak. Dan tingkah laku ni, dia bukan saja boleh diwarisi secara genetik, dia juga diwarisi secara pembelajaran. Dalam kata lain, budaya lah. Bila mana burung itu dibuat, kumpulan dalam burung tu boleh belajar macam mana kaedah dia tu belajar. Satu benda yang sangat menarik. Apabila burung boleh mengawal api.